Orang akan kata kau gila dunia. Orang akan kata kau tak pernah cukup. Orang akan kata kau tak bersyukur. Syukur ni bukanlah hanya semata-mata kita merasa cukup dengan apa yang kita ada. Tapi syukur ni juga maksudnya adalah kita menggunakan nikmat yang Allah bagi dekat kita ni ke arah kebaikan. Satu hari Rasulullah bangun solat malam dan isteri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau solat sampai bengkak kaki ni?" Lalu Rasulullah menjawab, "Salahkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla?" Jadi dekat sini kita dapat belajar bahawa bersyukur ni bukanlah hanya semata-mata kita merasa cukup dengan apa yang ada. Tapi syukur juga adalah bermaksud kita perlu manfaatkan segala nikmat dan juga rezeki yang Allah bagi dekat kita ni ke arah kebaikan. Katakanlah Allah bagi dekat kau duit yang banyak dan kau manfaatkan duit tu ke arah kebaikan. Allah bagi kau kesihatan dan kau manfaatkan nikmat sihat itu ke arah kebaikan. Contoh, kau pergi kerja. Kau bekerja siang malam, pagi petang, tak ada rehat, tak ada cuti. Kau cari duit yang banyak dan niat kau semata-mata untuk provide yang terbaik untuk keluarga kau. Dan itu adalah perkara yang sangat mulia. Tapi kau kena ingat, orang akan pandang serong dekat kau. Orang akan kata kau gila dunia. Orang akan kata kau tak pernah cukup. Orang akan kata kau tak bersyukur. Tapi kau kena ingat, walaupun orang pandang serong dekat kau sebenarnya lebih mulia daripada manusia yang tak kerja, yang pemalas dan hanya meminta-minta dekat orang lain. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dunia akhirat, insya-Allah.